Lah, rupa-rupanya dalam PAS sekarang ni ada unit baru. Satu unit yang ditubuhkan. Baru tubuh unit ni. Unit Cari Najis Babi, UKCB. Unit baru. Ketua unit ini adalah YB Fadli Syari, Ahli Parlimen Pasir Mas. Ketua Penerangan PAS pusat. Satu benda aku tabik spring dengan Fadli Syari ni. Dia tak kira orang nak kata apa, katalah pada Fadli ni. Kau nak kata dia apa, katalah. Tapi dia tetap steady. Tak pernah dia patah semangat. Konsisten. Turun. Cari taik babi dekat mana-mana sahaja tempat yang tengah viral, tengah panas, dia akan turun. Adalah muka dia dekat situ. Dulu PRK Air Kuning dekat Tapah. PRK Air Kuning dekat Tapah. Fadli Syari lah yang lead pasukan jentera PAS, Perikatan Nasional pun jentera, turun sampai dalam sungai. Cari apa? Cari taik babi lah sampai dalam sungai. Dia dah buat dekat Air Kuning dulu. Demi nak raih undi punya pasal. Sekarang dia buat benda yang sama dekat Selangor, dekat Tanjung Sepat. Habis dia ajak kawan-kawan dia ni, Ahli Parlimen Kuala Langat. Kawan-kawan dia habis dia angkut, datang daripada Pasir Mas tu, sanggup datang daripada Pasir Mas sampai ke Selangor, cari taik babi punya pasal. Seolah-olahnya dekat Pasir Mas ni dah tak ada apa dah tak ada masalah dah. Orang Pasir Mas semua settle dah. Kalau baca kenyataan Harakah Daily pun, PAS ini secara sebulat suara mereka setuju bahawa ladang babi tradisional yang duk bersepah dekat Selangor ni, Rata Giti ni, perlu ditutup segera. Maksudnya PAS, mereka setuju apa yang Kerajaan Negeri Selangor, pimpinan Datuk Seri Budi Syari nak buat sekarang. Nak tutup lebih 100 kandang babi tradisional ni. Populasi babi yang ada tu pergi pindah duduk satu kawasan dekat Bukit Tagar, dengan sistem yang jauh lebih moden, tertutup, selamat, sistem perairan apa semua lagi canggih, lagi moden, pindah ke Bukit Tagar, kawasan pelupasan sampah apa semua ni. Maksudnya PAS mereka setuju dengan idea ataupun apa yang kerajaan negeri nak buat ni. Mereka setuju. Itu yang mereka bangkitkan. Tak setuju ladang babi tradisional, kita tutup lah. Itu kerajaan Selangor nak buat berpusat. Lagi pun isu ladang babi dekat Tanjung Sepat ni bukan isu baru. Pertenakan babi Tanjung Sepat ni isu lama dah. Masa era Pakatan Rakyat 2008 sehingga 2018, Kerajaan Negeri Selangor ni Pakatan Rakyat pegang. Lama tu PAS, sebahagian daripada Kerajaan Negeri Selangor, wakil PAS memegang jawatan Exco Kerajaan Negeri Selangor. Mereka memang terlibat secara langsung buat dasar ke, menentukan hala tuju ke, apa benda pentadbiran, keputusan-keputusan besar. Exco PAS terlibat. Tapi seketika waktu PAS jadi Exco di Selangor dulu pun, ladang-ladang babi di Tanjung Sepat beroperasi seperti biasa. Mana ada kerajaan masa itu nak tutup ni ladang babi ni. Mana ada kerajaan waktu itu nak buat pemindahan berperingkat ke apa ke, nothing. Sekarang baru tiba-tiba nak jadi hero. Sekarang ni baru dia datang daripada Pasir Mas, turun sampai dalam sungai, tunjuk cari najis babi tu. Ini nak jadi hero punya pasal sekarang, saudara. Lepas ni kalau ada siapa-siapa nak pakai khidmat unit khas cari najis babi ni, dalam PAS ada unit ni sekarang, boleh call Fadli Syari, boleh message dia, InsyaAllah dia turun melawat kawasan hang. Itu Fadli Syari kerja part time. Jadi ahli parlimen pun tak apa, kerja pun tak apa dia buat. Jadi cari najis babi okey lah, cari taik babi lah kan, Fadli okey lah. Kira okey lah, letak dalam kad laporan, settle lah kan. Itu aku cakap, isu di Tanjung Sepat ni bukan isu baru, cuma dihebohkan, dipanaskan oleh puak-puak ini. Kerana apa? Kerana isu babi ni mereka terkait dengan kaum Cina. Mereka nak meraih undi Melayu. Inilah cara dia. Kita faham sangat dah, saudara, permainan PAS ni.